Dalam 100 biji lebih. Sampai tahap kita duduk bawah kemah tu, sehari pun tak terjual 1 biji pun. Pernah tak jual Sedih satu pun tak? Cakorai tu apa? Makan tak pening tapi ketagih. Kenapa customer ramai? Disebabkan KTM Pizza kat Ya. Apa menu best seller kat sini? Kat sini kita ada pizza, kita ada sup cakorai. Ada pilihan makan kotiau, makan dengan bihun. Kita ada set nasi lah. Set nasi kita makan dengan sup lah. Kita ada pilihan ayam, daging, perut dan keting. Ayam tu kita tak pakai ayam muda, kita pakai ayam pencit. Oh, maksudnya bukan pizza sajalah. Ya, betul. Masuk je kedai ni, rasa macam zaman dulu-dulu. Ya, klasik kan? Ya. Bangunan KTM ni bangunan lama. 1885. Jadi kita hidupkan balik kenangan-kenangan dulu. Zaman-zaman retro dulu kan. Siapa jadi, yang suka simpan koleksi-koleksi ni? Ni kolektor dia adalah suami saya. Oh, suami Dia simpan akak. sikit-sikit dah bertahun dah ni. Datang sini kalau always type je KTM. KTM pizza. Typing Ya, typing. Apa jenis pizza kat sini kak? Yang biasa punya kita ada 10 jenis. 10 Lepas jenis, tu sekarang okey. kita ada pizza premium, lamb, perap kita, wagyu. Itu saiz family. Kalau orang nak rasa lamb sebelah, wagyu sebelah, kita ada pizza premium hybrid tu. Oh. Saiz family 11 inci. Yang tu Inci, boleh rasa baik. dua dalam satu. Baik. Roti ni selalu kita akan bakar dululah. Yang ni Baik. sini kan. Ini saiz personal. Oh, ini untuk seorang makan. Ya. Ini saiz family kita. Yang ni kita nak buat pizza mix lamb wagyu. Separuh wagyu, separuh lamb perap. Lamb perap kita ni antara yang best seller lah. Orang Best akan seller? datang repeat order. Sos homemade. Ya, betul. Akak buka kedai berapa tahun dah kak? Di sini 2015, masa Okey. tu kita atas parking lagi. 2-3 bulan lepas tu kita tak boleh berniaga depan tu. Jadi Okey. kita masuk untuk sewa. Terpaksa masuk. Masa tu baru berniaga. Okey. Masa mula-mula berniaga dulu, pizza saja. Ya, betul. Pizza saja sampai tahap kita duduk bawah kemah tu. Okey. Sehari pun tak terjual 1 biji pun. Pernah tak jual satu Sedih pun tak? Sebelah ni apa? Sebelah ni ada BBQ. lapis wagyu. Sebelah Okey. ni ada lapis BBQ untuk lamb perap. Boleh bawa keluar berapa biji kat pizza? Dalam 100 biji lebih. 100 biji Sehari, lebih ya, average lah. Dahsyat, saya tak pernah try lagi ni. Kena wajib try. Wagyu pakai grade apa? A7 sebab kita punya wagyu ni B40 harga mampu milik lah. 50 gram. Ya, 50 gram untuk separuh-separuh lamb perap sekali separuh. Selain daripada tu ada menu apa lagi? Antara hot selling lah mix ayam campur daging. Kita ada Okey. beef BBQ tu daging salai. Kalau orang yang suka spicy boleh try chicken paprika ataupun beef paprika kita. Oh, ada paprika ya, juga, kita ada seafood, kita guna tuna untuk vegetarian kan. Okey. Yang tak makan ayam daging kita ada sayur saja pun ada. Ini lamb perap Ya. Memang kita R&D sendiri lah. R&D sendiri Ah. Apa apa tadi cakorai? Cakorai. Cakorai tu apa? Cakorai, makan tak pening tapi ketagih. Itu hashtag. Tagline kita. Ini belah-belah utara ni Ya, kalau dengar belah-belah ni habis utara. Mozzarella cheese. Ya, mozzarella cheese. Yang ni capsicum. Untuk wagyu kita akan letak paprika atas. Nenas. Ya, nanas. Takkan nenas tak kenal Nanas, cendawan. Okey, itu last tu apa tu? Cendawan. Ya. Alright. Okay. Oh. Okey, so ni berapa lama buat masak? 5 minit. Okey, mana sup cakorai tu kak? Yang ni dia. Okey. Itu kasut daging. Kita ada ayam. Tu mushroom soup. Yang tu mushroom soup tu antara hot selling juga dekat sini. Roti kukus sangkaya. Kukus sangkaya Ya, sangkaya pun homemade buat sendiri. Siap ni kak Okey, siap. Dapat yang crispy-crispy macam ni sedap kak Potong berapa kak? 6? Potong 8. Bihun sup. Bihun sup, daging, keting, perut. 3 jenis lah. Dia mix lah. Ya. Oh, ni keting dia. Ya, keting. Oh, bagi seketul macam tu Ya. Waktu operasi Isnin sampai Khamis 12.30 hari hingga 7 petang. Jumaat, Sabtu, Ahad 12.30 hari sampai 10 malam. Cuti? Setiap hari buka. Setiap hari buka Ya. Okey kak, dengan cerita ada frozen juga ya? Ya, betul. Okey, Kita boleh ada tengok frozen. yang frozen Boleh. tu? Kita ada 2 saiz. Okey. Yang ni saiz biasalah. Okey. Saiz 9 inci. Alright. Ini harga dia lah. Ini pun ada. Jenis Saiz mini. ada anak-anak yang dekat rumah yang tak tahu kadang-kadang anak lapar ke apa kan. Yang ni masuk ready. dalam oven je. Ya, betul. Masuk dalam microwave saja. Jadi Ya. ikut saja dia punya cara penyediaan dia. Bawah tu dia tulis boleh jadi ejen juga Ya, betul. Untuk dapatkan harga ejen, kena beli 10 pack akan dapat harga ejen. Terus dapat harga ejen. Ya, betul. Cara nak contact nombor dia bagi tahu 0. 014 Okey. 6677 137. Okey, baik. Boleh kontak kita. KTM Pizza, legend daripada tahun 2015. Akak ni cerita tadi dia pernah jual langsung tak laku. Setelah
Tahun demi tahun dia meniaga. Dulu asal jual pizza je ada 8 jenis. Sekarang ni dah ada macam-macam menu. Kemudian dia ada sup, cakarai, kemudian dia ada mushroom soup, roti sangkaya dan macam-macam lah menu lain. Yang ni set pizza lamb wagyu. Dia ada wagyu, dia ada lamb. Lamb tu dia guna lamb perap. Ini satu set harga dia hanya RM70, 9 sen. Tak apa bercakap banyak, kita nak cuba terus. Lupa kejadian dia. Bismillah. Ini wagyu. Lembut, cair kat mulut. Sopan yang kedua. Bismillah. Ini betul-betul rasa pizza Melayu. Saya pun tak dapat beza. Mana satu wagyu, mana satu lamb. Bismillah. Okay, kita dah yang belah sini pula. Roti dia sangat-sangat lembut. Ini kita tak tahu wagyu ataupun lamb. Bismillah. Yang ini lamb, dia punya perapan menusuk sampai kalbu. Menusuk ke kalbu. Kalau tanya saya, barang jadi. Bismillah. Mana daging wagyu dia. Jenis A7. Bismillah. Sini yang best. Tengah kita makan, kita akan dapat view kereta api sedang lalu. Menu yang seterusnya, sup cakarai. Ini mix sebenarnya. Boleh pilih nak kuih tiaw, nak nasi pun boleh. Bismillah. Oh, pekat melekat. Bismillah. Rasa air daging dalam sup tu sangat kuat. Saya ada juga order nasi putih. Makan dengan nasi putih pun boleh. Urat keting. Tengok lembutnya. Bismillah. Lembutnya, ya Allah, sedapnya. Ini perut, ni daging. Bismillah. Ini memang style utara. Bismillah. Dia punya bihun ni tak perlu apa-apa sambal pun dah cukup rasa. Punya sambal kicap tu. Tengok pekat. Kita makan dengan sambal kicap. Bismillah. Ini memang cabai burung yang sangat-sangat pedas. Kita bawa keluar urat keting ni. Perut, daging. Yang ni kita nak makan dengan nasi pula. Kita ambil telur dadar, bubur sikit sambal kicap. Bismillah. Kita banding-bandingkan sikit sup ni. Memang kawan dia nasi. Dia kena makan dengan nasi. Serius. Tambah-tambah urat keting ni. Urat keting ni kalau lembut, kalau makan dengan nasi, ya Allah. Bismillah. Ambil lagi telur dadar. Barang jadi bro. Pedas dia. Lebat sup kalau makan dengan sambal kicap mesti pedas. Baru jadi. Bismillah. Menu yang ketiga, set ni set mushroom soup bersama dengan roti garlic. Ni roti dia cecah dengan mushroom soup yang berasak-rasak ni. Bismillah. Makan panas-panas, dia punya rasa garlic tu naik ke mulut dan melekat kat tekak. Betapa kuatnya garlic tu. Bismillah. Barang jadi bro. Roti sangkaya. Jadi kalau contoh kita tak nak makan yang berat-berat, kita order yang macam ni, roti ni ringan-ringan kan. Ini kuah ni biasalah kaya dengan susu supaya dia berlemak. Bismillah. Ini rasa pandan asli. Bismillah. Barang jadi. Syahdu. Dekat sini akak ni pun ada jual keripik tau. Harga asal ni kalau kat TikTok akak tu kata RM21, tak termasuk post kak Tapi kat sini akak jual berapa? RM15 saja sekilo. Sambil korang tunggu makanan, kalau contoh makanan tu lambat, boleh order keripik dulu. Dia potong besar-besar kak Bismillah. Ingat tu. Crispy yakmat. Bismillah. Kalau korang tengok kat sini, customer dekat kedai ni sangat-sangat ramai. Kenapa customer ramai? Disebabkan makanan dia yang berkualiti. Kita order juga dia punya lychee kang. Ya Allah, panas-panas ni makan ataupun minum lychee kang, mudah-mudahan sejuk badan. Bismillah. Lychee kang dia tak manis sangat. Bismillah. Rasa biji selasih tu kuat. Bismillah. Atau ada rasa kurma-kurma Cina sikit. Tu ambil pula kacang ni. Kalau gigit, bismillah. Berlemak terus lychee kang. Lychee nanti dikogor tu biasalah. Kemas semangkuk. Bismillah. Refreshing. Bismillah. Mantap. Dan orang boleh juga order green tea. Tengok colouring dia. Kita gaul. Nampak macam creamy. Bismillah. Sedap. Rasa green tea dia pure, pekat, berlemak. Kalau datang ke KTM, type KTM Pizza dekat Taiping, orang dapat suasana orang yang sangat ramai. Ada kereta api lalu, boleh order pizza, bihun soup dan menu-menu yang saya cuba tadi. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.